Selamat datang ke Alor Setar Kedah, laluan persekutuan 255 yang lebih dikenali sebagai Lebuh Raya Sultanah Bahyah. Laluan ini sepanjang kira-kira 13.84 km, berfungsi sebagai jalan pintasan utama bagi Bandar Alor Setar, menghubungkan pelbagai persimpangan penting yang memudahkan pergerakan lalu lintas. Lebuh Raya Sultanah Bahyah bukan sahaja menjadi laluan utama untuk penduduk tempatan, tetapi juga memainkan peranan penting dalam menghubungkan bandar ini dengan laluan-laluan utama lain. Antara persimpangan penting yang terdapat di sepanjang laluan ini termasuk persimpangan Alor Setar Utara yang menghubungkan dengan Lebuh Raya Utara Selatan, serta persimpangan dengan Jalan Langgar, Lebuh Raya Darul Aman dan Jalan Kuala Kedah. Dengan kehadiran laluan ini, perjalanan ke destinasi lain menjadi lebih mudah dan cepat, menjadikannya pilihan utama bagi pengguna jalan raya. Lebuh Raya Sultanah Bahyah adalah contoh bagaimana infrastruktur jalan raya yang baik dapat meningkatkan mobiliti dan kemudahan bagi masyarakat. Lebuh Raya Darul Aman terletak sepenuhnya di sekitar kawasan Alor Setar, ibu negeri Kedah. Laluan ini melalui atau berhampiran dengan beberapa lokasi penting, termasuk Stadium Darul Aman, Pusat Beli Belah Aman Sentral dan Jalan Anak Bukit. Laluan Persekutuan 1, FT1, merupakan jalan raya persekutuan utama di Semenanjung Malaysia dan panjang keseluruhannya dari Johor Bahru ke Bukit Kayu Hitam adalah beratus-ratus kilometer. Walau bagaimanapun, bahagian yang dikenali sebagai Lebuh Raya Darul Aman hanyalah sebahagian kecil daripada laluan tersebut yang terletak di kawasan Alor Setar. Jalan ini menghubungkan Lebuh Raya Darul Aman ke Bulatan Teluk Wanjah dan menjadi hub aktiviti dengan pelbagai kedai, restoran dan tempat hiburan, terutamanya pada waktu malam.
Laluan K368 merupakan kod bagi sebahagian daripada Jalan Tun Razak di Alor Setar, Kedah. Jalan ini merupakan titik rujukan penting bagi projek pembinaan Jalan Baru Lencongan Timur, persimpangan Jalan Tun Razak K8 K368 menjadi penghujung bagi fasa 2A yang menghubungkan kawasan Alor Mengkudu K138 ke Jalan Datuk Kumbar. Laluan ini merentasi kawasan komersial dan perumahan, termasuk berhampiran Taman PKNK dan Taman Sri Taman. Laluan ini terlibat dalam projek Jalan Baru Lencongan Timur, fasa 2A dan 2B yang bertujuan menambah baik aliran trafik dari Lebuh Raya Utara Selatan ke pusat bandar. Laluan K368, Jalan Tun Razak di Alor Setar, merupakan sebahagian daripada rangkaian jalan raya negeri yang penting untuk penyuraian trafik di bandar Alor Setar. Walaupun panjang keseluruhan laluan K368 tidak dapat dimaklumkan secara spesifik kerana tiada maklumat yang boleh dijadikan pedoman rujukan yang tersedia di medan internet. Jalan Lencongan Timur di Alor Setar, Kedah, laluan persekutuan 257, mempunyai panjang keseluruhan kira-kira 10.6 km. Secara umum, kualiti jalan raya di Malaysia sering diakui antara yang terbaik di rantau ASEAN, malah menduduki ranking yang baik di peringkat global dalam beberapa indeks. Namun, persepsi terhadap struktur jalan raya yang tidak baik masih dilaporkan oleh responden di beberapa kawasan kajian, termasuk sebutan tentang masalah jalan berlubang di Kuala Lumpur. Kesimpulannya, kemudahan sistem jalan raya adalah aspek penting dalam perancangan bandar. Alor Setar mempunyai infrastruktur jalan raya yang baik dan terancang, tetapi sama ada ia paling mudah untuk pengguna adalah bergantung kepada pengalaman individu dan kriteria penilaian yang digunakan, kerana isu-isu seperti kesesakan dan penggunaan pengangkutan awam yang rendah masih relevan.